Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ikhlas.com di Sempurna, Sabah. Mari kita akan agihkan 44 pasport makanan berserta beras fidyah kepada keluarga memerlukan di Pulau Sebangkat. Kita bersama NGO Sedulur. InsyaAllah kita akan naik bot. Barang-barang pun dah loading. Jom kita teruskan. Luncur! Kita akan transfer barang bersama dengan kita punya partner NGO Sedulur di sini. So kita akan transfer barang dan terus agihkan kepada mereka yang layak menerima beras fidyah dan juga bantuan makanan, insyaAllah. Kan kita kena tolong bot hantar bantuan makanan ni. Kena pakai kasut sebab ada ni ikan apa? Ikan racun-racun, ikan rapuk ni. Memang takut bengkak. So hari ni air agak surut. So kita kena berhenti dekat agak jauh jugalah daripada tebing laut tu. Demi jarak dia tu. Kita kena pukul. Let's go! Alhamdulillah 44 set bangku makanan dan beras fidyah berjaya sampai di Pulau Seri Bangkat. Kita berjaya punggah daripada kapal di tengah-tengah perayaan tu, dan sekarang kita nak agihkan setiap rumah ke rumah. Jom bosku! Kaknya ada sikit beras ni. Beras, gula, tepung, minyak, kopi, teh. Okey, untuk menyambut Ramadan ni lah. Terima kasih ikhlas.com. Terima kasih diucapkan kepada ikhlas.com dan Sedulur atas sumbangan bangku makanan kepada penduduk Pulau Seri Bangkat sempena hadirnya bulan Ramadan. Terima kasih ikhlas.com. Hari kedua di Sabah, khususnya kita di Tawau. Jadi alhamdulillah Bidayatul Ramadan, ikhlas.com bersama Sedulur dan juga ikhlas.com Cawangan Tawau. Kita tengah buat persiapan untuk kita agihkan di Kampung Tawau Lama dan juga di Kampung Bukit Gemok. InsyaAllah dalam lebih kurang 100 set bangku makanan. Terima kasih ikhlas.com. Terima kasih ikhlas.com. Okey, sekarang ni kita berada di kawasan yang ketiga dan terakhir di Tawau, di mana Kampung Bukit Gemok, untuk kita agihkan kepada penerima-penerima di sini bersama dengan sahabat ikhlas dan juga NGO Sedulur. So alhamdulillah, terima kasih kepada semua penyumbang, terutamanya penyumbang yang buat pembayaran fidyah melalui ikhlas.com. Teruskan membuat pembayaran dan buat sumbangan kepada ikhlas.com untuk kita terus membantu ummah. Terima kasih.